سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقهوا أقوالنا وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النور المذهب للنسان بنوره وعلى آله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علمك آمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Amma ba'd. Alhamdulillah. Ini pagi ni insya-Allah kita teruskan lagi pembacaan kitab Safinatul Najah kita. Itu kita sampai kepada pada minggu lepas kita dah habiskan pasal berkaitan dengan rukun iman. Jadi hari ini kita akan masuk kepada pasal yang baru, itu sedikit perbahasan tentang ilmu tauhid. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulum bidarani amin. Dan kata musannif, faslun wa ma'na la ilaha illallah la ma'buda bihaqqin fil wujudi illallah. Pasal berkaitan dengan makna tauhid, makna kalimah tauhid itu kalimah la ilaha illallah. Jadi la ilaha illallah ni adalah kalimah dipanggil sebagai kalimah tauhid ataupun boleh juga dipanggil sebagai kalimatul ikhlas, kalimah ikhlas. Dan dia adalah sebaik-baik zikir, sebaik-baik ucapan yang dituturkan oleh Nabi dan juga Nabi-Nabi yang sebelumnya. Sabda Nabi SAW dalam satu hadis, afdalu ma qultu ana wa nabi min qabli la ilaha illallah. Sebaik-baik perkataan yang dituturkan oleh saya, oleh aku dan juga Nabi-Nabi sebelum aku adalah kalimah la ilaha illallah. Dan kalimah ini mengandungi makna yang sangat besar. Dan di antara makna kalimah la ilaha illallah ini adalah seperti mana yang disebut oleh musannif pengarang kitab ni, iaitu la ma'buda bihaqqin fil wujudi illallah. Tidak ada yang disembah dengan sebenar-benarnya fil wujud, yang wujud, illallah, melainkan Allah Ta'ala sahaja. Tidak ada yang disembah dengan sebenar-benarnya yang wujud, melainkan Allah Ta'ala sahaja. Makna tidak ada yang disembah, makna tidak ada yang disembah melainkan dengan sebenar-benarnya, maksudnya tidak ada Tuhan yang sebenar-benarnya. Bila dia kata dalam matan tu la ma'buda bihaqqin, tidak ada yang disembah, ini Tuhan. Kalimah ma'bud, kalau kita mengaji dalam saraf, dia adalah isim maf'ul. Dan isim maf'ul ni maksudnya orang yang dibuat. Kan dalam bahasa Arab ada fa'il, ada maf'ul. Fa'il ni orang yang buat, maf'ul tu orang yang dibuat. Jadi kalaulah perbuatan fi'il dia adalah abadah. Abadah tu beribadah. Orang yang beribadah abid. Yang ditujukan ibadah tu ma'bud. Kan macam dalam surah fa'ala yaf'alu fa'alan fa huwa fa'ilun wa dzaka maf'ulun if'ala taf'al maf'alu maf'alu maf'alu. Jadi kalau pada tasrif abada, abada ya'badu abadan fa huwa 'abidun wa dzaka ma'budun. Jadi ma'bud tu adalah Tuhan, isim maf'ul. Isim maf'ul daripada abada. Baik, maknanya yang disembah. Jadi yang disembah tu, dia kata diletakkan pula yang disembah dengan sebenar-benarnya. Kenapa dia kena letakkan bihaqqin? Diletakkan kalimah bihaqqin tu untuk membezakan dengan Tuhan yang disembah dengan tidak sebenarnya, dengan batil. Bihaqqin maksud lawan dia adalah batil. Jadi ada ma'bud, ada sembahan yang disembah tapi bukan yang sebenar, bukan dengan sebenarnya. Apa dia? Banyaklah. Itu Tuhan-Tuhan selain daripada Allah Ta'ala. Yang kita kata bukan Tuhan. La ilaha, tidak ada Tuhan, melainkan Allah Ta'ala saja. Jadi itu bukan Tuhan. Cuma mereka sembah juga. Pada intikad mereka itu adalah Tuhan. Jadi kalaulah pada intikad mereka itu adalah Tuhan, itu adalah Tuhan yang batil, yang palsu. Kerana pada hakikatnya la ilaha illallah, tidak ada Tuhan illallah, melainkan Allah Ta'ala sahaja. Selain daripada Allah Ta'ala tidak dikatakan Tuhan. Kalau mereka mengatakan Tuhan, itu adalah ma'bud bibatil, yang sembahan yang disembah secara batil, bukannya dengan sebenarnya. Kerana yang sebenarnya sembahan atau yang disembah itu adalah Tuhan sahaja. Itu adalah Tuhan yang sebenar. Begitu. Daripada kalimat tauhid ini juga contoh Tuhan-Tuhan yang batil tu banyaklah. Tuhan itu Tuhan-Tuhan yang ada pada agama lain, kan? Contohnya ada Kristian, dia menyembah Jesus Christ sebagai Tuhannya. Dan ada kemudian ada agama Hindu, kan, agama Buddha yang menyembah
punya dewa-dewa, Tuhan-Tuhannya itu sebagai Tuhan. Dan walhasil itu bukan Tuhan. Tuhan hanya Allah Ta'ala saja. Tuhan dia kena ada dua ciri. Bila dikata ilah, dia kena ada dua ciri ketuhanan. Ciri pertama bagi ketuhanan adalah ciri istighna. Yang kedua daripada ciri ketuhanan adalah iftiqar. Kalau dia ada dua ciri ini, maka bolehlah kita anggap dia sebagai Tuhan. Bolehlah kita beranggapan kita menerimanya sebagai Tuhan. Kalau tidak ada dua ciri ini, maka dia bukannya Tuhan. Ciri yang pertama kita sebut tadi adalah ciri sifat istighna. Istighna mana apa istighna? Istighna dengan makna istighna dengan makna tidak istighna dengan makna tidak memerlukan. Ini terkaya. Istighna an kulli ma siwa, terkaya daripada selainnya. Maksudnya Tuhan tidak memerlukan kepada makhluk. Tuhan itu terkaya, tidak memerlukan kepada makhluk. Dia pun iftiqar pula. Iftiqar ilaihi kullu ma adahu, berhajat kepadanya setiap yang selainnya. Istighna tidak perlukan pada yang lain, iftiqar segala yang lain perlukan padanya. Jadi Tuhan dia kena dua ciri. Dia tidak perlukan pada yang lain, tapi yang selain dia perlukan padanya. Jadi kalau dia ada dua ciri itu, maka dia Tuhan. Jadi yang hanya ada dua ciri itu cuma Allah Ta'ala saja. Ada sifat istighna, itu terkaya daripada yang lain, tidak memerlukan daripada yang lain. Yang ada sifat iftiqar, segala yang lain perlukan kepadanya. Jadi kalau tak pada Tuhan-Tuhan disembah oleh agama-agama lain, ada tak dua ciri itu? Tak ada. Kenapa tak ada? Kalau kita kata contoh, istighna ni tidak memerlukan kepada yang lain. Sedangkan Tuhan itu untuk mereka sembah Tuhan tu, dia kena cipta dulu Tuhan tu. Dia kena cipta, dia kena buat Tuhan tu dulu, barulah dia boleh sembah. Kalau tak ada Tuhan, macam mana nak sembah? Jadi dia terpaksa cipta, buat bentuk-bentuk tu. Maka Tuhan tu perlukan pada pencipta. Dicipta dulu barulah disembah. Kat situ yang orang pertikaikan. Dan untuk dia sembah Tuhan tu, dia kena cipta Tuhan. Dia cipta Tuhan, barulah dia boleh sembah pada Tuhan. Siapa yang mencipta sekarang ni? Kan, adakah yang menyembah tu adalah pencipta, atau yang disembah tu adalah pencipta? Begitu. Jadi ternyata ia adalah Tuhan yang batin. Tuhan yang batin. Jadi iftiqar ni seluruh makhluk perlukan pada Tuhan. Dan hakikat fitrah manusia adalah begitu. Yang kita manusia ni semua perlu pada Tuhan. Kalau ada orang etis mengatakan tidak perlu pada Tuhan, tak, semua perlu pada Tuhan. Orang etis kalau campak dengan laut pun mereka akan mengatakan bahawa kalau ada Tuhan, selamatkan dia. Dia akan minta juga. Sekejap. Baik. Kita dua ciri istighna dengan al-iftiqar, ciri itu ada. Kalau ada dua ciri, maka dikira sebagai Tuhan. Kemudian kita masuk pada fasal yang baru. Habis selesai tentang fasal makna kalimah tauhid la ilaha illallah. Baik, ada disebut kalimah tauhid adalah kalimah ikhlas. Kenapa kalimah ikhlas? Dia zikir yang paling simple, paling mudah. Kalau kita ucapkan, dia tidak perlu menggerakkan bibir. Kerana la ilaha illallah ni makhraj dia hanya melibatkan lidah dan juga halkum saja. La ilaha illallah. Kalau kita sebut kalimah la ilaha illallah, kata ulama dalam tajwid tersebut, dia tidak perlukan kepada pergerakan bibir. Sebab dia bukan huruf bibir. Dia tidak ada huruf dhammah. Huruf bibir kalau dalam tajwid dia 3 huruf, ba, waw, mim. Satu lagi huruf fa, bibir dengan gigi. Dan dia tidak ada dhammah. Kalau dhammah dia kena gerakkan bibir. Contoh subhanallah, 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 dia gerakkan bibir. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Allahu akbar, Allahu akbar. Tapi untuk la ilaha illallah tak perlu gerakkan bibir. Dia hanya lidah saja. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Jadi dalam keadaan orang, contoh, dia bersama dengan orang ramai dalam majlis. Kemudian dia nak zikir la ilaha illallah. Tak ada orang boleh tahu dia zikir. Dia boleh zikir tanpa pengetahuan orang lain. Dia duduk seorang-seorang. Orang ingat dia tu diam padahal dia berzikir. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Tapi dia tak gerakkan bibir dia. La ilaha. Sebab dia tak perlukan gerakan bibir. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Jadi zikir ni lebih dekat pada ikhlas. Lebih dekat kepada ikhlas. Kerana apa? Kerana
jauh daripada riak. Sedangkan zikir-zikir yang lain, kalau dia zikir, orang tahu, tengah zikir ni, zikir ramai depan orang, zikir, riak ni. Tapi kalau zikir la ilaha illallah, kalau dia zikir, dia jauh daripada riak. Kerana orang boleh jadi tak tahu dia berzikir. Kerana apa? Kerana zikir itu, dia tidak memerlukan gerakan bibir yang banyak. Baik, kita pergi pada fasa yang baru, kita baca sikit. Kemudian faslun, ni fasal tentang, ni boleh kita masuk kali bab fiqh kita. Faslun alamatul bulugh, itu bab tentang tanda-tanda balik. Alamatul bulughi thalathun. Tamamu 15 sanatan fi dzakari wal untha. Wal haidu fi dzakari wal untha li 9 sinin. Salah. Tamamu 15 sanatan fi dzakari wal untha wal ihtilamu fi dzakari wal untha li 9 sinin wal haidu fil untha li 9 sinin. Pasal tentang alamatul bulugh, tanda-tanda balik. Kata musannif alamatul bulughi thalathun, tanda-tanda balik itu ada 3. Apa makna tanda? Alamat. Alamat jamak kalimah alamah. Kita bahasa Melayu pun guna alamah juga. Bahasa Inggeris panggil address. Panggil address, okay? Tapi tengok untuk address kan, alamat dalam bahasa Melayu atau bahasa Inggeris dengan alamat dalam bahasa Arab ni ada beza sikit lah dari segi penggunaan dia. Alamat untuk bahasa Arab alamah kan? Maknanya ta'rif dia ma yalzamu min wujudil wujud wala yalzamu min adam. Itu perkara yang melazimkan dengan adanya hukum, dan kalau tiadanya hukum. Macam ni, dia mikir macam ni. Alamat ni, kalau ada satu tanda maka dikira ada hukum. Kalau tidak ada semua tanda maka tidak ada hukum. Contoh kalau kita bahas kat sini ada 3 alamat. Alamat balik ada 3. Ada satu je daripada 3 ni dikira balik. Dia tak wajib kena ada 3-3, ada satu daripada 3 dikira balik. Tapi kalau tidak ada 3-3 tak dikira balik, tak berlaku hukum balik itu. Dia beza dengan syarat. Kalau syarat, contoh lepas ni ada fasal tentang syarat istinja. Ada 8 syarat. 8 syarat tu kena ada semua. Kalau kurang satu, tak ada hukum. Ada semua, okey ada hukum. Itu syarat. Tapi untuk alamat tak, dia hanya ada salah satu ni. Salah satu daripada alamat tu, maka itu telah mendatangkan dan telah menjatuhkan adanya hukum itu. Itu kalau kita masuk bulan puasa. Untuk bulan puasa dia ada 5 tanda puasa alamat dia. Cuma yang paling besar 2 lah. Sama ada cukup nampak 6 bulan ataupun cukup 30 hari. Baik. Jadi kat sini dibahaskan tentang balik. Balik tu apa balik? Balik adalah al-wusul ila had taklif. Itu sampai kepada had yang dipertanggungjawabkan dengan hukum. Sampai kepada had yang dipertanggungjawabkan dengan hukum. Baru makna kalau lah contoh orang tu dihukumkan sebagai balik, waktu tu maka orang ini diberatkan dengan hukum. Hukum taklif. Kalau dia balik dalam keadaan dia tu berakal, sihat, maka dia dikira sebagai mukallaf. Sebab itulah istilah mukallaf bukan muallaf, mukallaf. Mukallaf tu maksud dia akil balik. Dan akil tu orang berakal, balik tu yang cukup umur, yang sampai pada usia untuk dia tu diberatkan dengan hukum. Jadi sebelum balik budak-budak tak ada hukum. Sebelum balik tak ada hukum. Jadi kalau dia buat dosa, kalau dia buat jahat, kalau dia buat baik, maka tidak ada kiraan lagi, belum ada catatan lagi. Sampai bila dia balik, maka telah mula catatan ni. Cuma nak bahaskan, kalau dia buat jenayah, adakah dia kena hukum? Itu kalau jenayah memang kena hukum lah. Dan kalau dia buat jenayah, maka akan hukum. Kalau dari segi ibadah, dosa pahala, maka tidak ada hukuman lagi sampailah dia balik. Bila dia balik, barulah dia wajib sembahyang, wajib puasa, wajib zakat, wajib haji bila dia balik, wajib tutup aurat. Jadi kalau ada salah satu daripada 3 tanda ni, maka dihukumkan sebagai balik. Yang pertama, tanda pertama, tamamu 15 sanatan fi dzakar wal untha, iaitu sempurna 15 tahun kan, bagi lelaki dan perempuan kan, sempurna atau cukup umur 15 tahun fi dzakari wal untha, bagi lelaki dengan perempuan. Di antara tanda balik yang pertama adalah sampai umur 15 tahun. Baik, cukup umur 15 tahun ini dikira daripada tahun qamariyah takribiyah. Dia kena ada catatan sikit, dhabit sikit. Pada tahun tu sanah tu, sanah qamariyah takribiyah. Mengikut catatan tahun bulan qamariyah, tahun bulan takribiyah secara hampir. Secara hampir.